जिस्मानी ज़ौफ़ महसूस होता है, इसी तरह हमें आमाल दावत के छूट जाने से अपनी इबादत में, अल्लाह के ताल्लुक़ में हमें खुद कमज़ोरी महसूस हो कि आज तालीम नहीं हुई, आज अमल में एहतिसाब की कमी है, आज दावत नहीं दी मैंने, आज तन्हाई में अल्लाह के ज़िक्र में अल्लाह का ध्यान नहीं है। हम यानी अपनी मेहनत को इस मकसद पर लावें कि जिस दिन मेरा अमल दावत छूटेगा, अमल दावत के छूट जाने से मेरे इनफरादी अमाल के अंदर, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में, मेरे अपने दीन में अमाल दावत का छूटना नुकसान पैदा करेगा। इस इरादे पर लाओ काम को, वरना यह ख्याल होगा कि दूसरों को दावत देने के लिए मेहनत है, अगर एक वक्त ना हुई तो क्या बात है। भाई देखो, आदमी खाना खाता है अपनी जरूरत के लिए, पानी पीता है अपनी प्यास के लिए। इस मेहनत को सबसे पहले अपनी जात के लिए यकीन करो। उलमा ने लिखा है कि अम्र बिल मारूफ करना और नही अनिल मुनकर करना, ये दोनों काम अपनी ही जात के लिए हैं। अपने अंदर मारूफात को पैदा करने के लिए, अपने अंदर मारूफात की रग़बत पैदा करने के लिए दूसरों को भलाई का हुक्म करना, अपने अंदर मुनकरात की नफरत पैदा करने के लिए दूसरों को मुनकरात से रोकना। देखिए, दावत खुद दाई की अपनी जात के लिए है। इस तकाजे पर अगर हमारी मेहनत आ गई, इनके गश्त, इनकी मुलाकातें, इनका खुरूज, आमाल दावत, इनके तालीम में जुड़ना, इनका मुशरिक का एहतमाम करना, ये सारे काम पूरी मेहनत और यानी मुजाहिदे से कायम हो जाएंगे अगर हमने दावत को अपनी जात के लिए यकीन कर लिया। Tuan-tuan yang mulia, dakwah adalah tanggungjawab setiap individu. Yakni setiap orang perlu berdakwah, setiap orang perlu bagi dakwah untuk datangkan kesempurnaan dalam iman dia, untuk dapatkan hakikat dalam iman dan kesempurnaan dalam agama dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini adalah keperluan setiap orang. Setiap orang perlu bagi berdakwah, setiap orang perlu bagi dakwah untuk datangkan dalam hati dia hakikat iman, supaya nur iman dalam diri itu bertambah. Hati dia nur iman dalam diri dia sentiasa bertambah. Hari ini tuan-tuan yang mulia, kita anggap usaha dakwah ni hanya untuk betulkan kita punya amalan. Sedangkan matlamat akhir usaha ini bukan hanya untuk betulkan amal kita, untuk datangkan kita pada amalan. Kalau seseorang tu anggap usaha dakwah ni hanya untuk betulkan amalan dia, maka dia hanya akan buat usaha dakwah sehingga amalan dia jadi betul. Bila dia dapat sembahyang dengan betul, dapat amal agama, maka dia akan tinggalkan dakwah. Kerana dia anggap matlamat akhir daripada usaha dakwah ni adalah hanya untuk betulkan amal. Sedangkan tuan-tuan mulia, maksud daripada usaha dakwah kita ini bukan hanya untuk betulkan kita punya amal, bahkan supaya dakwah ni kita dapat buat dengan berterusan supaya nur iman, supaya hakikat iman sentiasa bertambah dalam diri kita dan kekal dalam diri kita. Untuk supaya iman, kesempurnaan iman, hakikat iman, kesempurnaan agama ni sentiasa bertambah dan sentiasa kekal dalam diri kita, untuk itu kita sentiasa kena buat bagi dakwah, kena berdakwah. Maulana Yusuf rahmatullah alaih tulis dalam satu surat dia selepas kematian Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Dia tulis dalam surat, dia kata hari ini orang ramai menganggap usaha tabligh ini, usaha dakwah ini hanya untuk betulkan kalimah dan untuk betulkan sembahyang. Oleh kerana itu mereka tidak menganggap usaha ini sebagai satu perkara yang penting. Mereka memandang rendah, memandang ringan pada usaha ni. Mereka ingat usaha dakwah ni supaya satu orang tu keluar dakwah untuk betulkan kalimah dia. Dia tak pandai mengucap, dia boleh mengucap. Dan kalau dia tak pandai sembahyang, dia boleh betulkan sembahyang dia. Bila dia dah pandai mengucap, dah betul sembahyang, maka dia akan tinggalkan usaha ni.
Ini maksudnya satu orang tu, orang ramai Malaysia kata, orang ramai menganggap usaha ni hanya untuk betulkan kalimah dan betulkan sembahyang. Oleh kerana itu mereka tidak menganggap, tidak memberi kepentingan pada usaha ni. Mereka anggap hanyalah, dan maka orang yang dah pandai mengucap, dah pandai mengucap kalimah, dah pandai sembahyang, mereka anggap mereka tak perlu keluar tabligh. Mereka tak perlu keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang tak pandai, mereka anggap mereka hanya perlu keluar sehingga mereka pandai mengucap dan pandai sembahyang. Lepas tu mereka tak perlu lagi keluar. Sedangkan Muhammad Yusuf rahmatullahi alaihi beritahu, usaha ini bukan hanya untuk betulkan sembahyang, untuk betulkan amal. Itu baru permulaan. Bahkan maksud daripada usaha ini, bagaimana hakikat iman dapat diwujudkan dalam hati kita, dan hakikat iman ini sentiasa bertambah dan kekal dalam diri kita. Bagaimana hakikat amal ini dapat bertambah, kesempurnaan agama dapat datang dalam diri kita. Malam kita maksud usaha ini supaya bagaimana nak datangkan, untuk tambahkan nur iman dan cahaya iman dalam diri kita. Untuk itu seorang itu hendaklah sentiasa berterusan berdakwah. Hendaklah sentiasa keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya iman yang ada dalam hati dia sentiasa meningkat, supaya kesempurnaan agama dalam diri dia sentiasa kekal. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini salah faham telah berlaku ramai daripada kita. Kita anggap usaha dakwah yang hanya untuk supaya kita dapat sempurnakan agama kita. Bila kita dah dapat jaga sembahyang, bila dah dapat amal agama, maka tak perlu lagi buat dakwah. Dan kita anggap dakwah kita, gash kita, ta'lim kita ni untuk orang lain. Bila kita anggap benda ni untuk orang lain, maka kita tidak akan rasa kepentingan dia, dan kita akan tinggalkan. Bila kita rasa tak nak, kita akan tinggalkan. Bila dakwah ni untuk orang lain, maka kita anggap kalau setakat tinggal gash sekali, tinggal tak keluar 40 hari setahun, apa ruginya dakwah tu untuk orang lain? Kita tak akan rasa kepentingan tersebut. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, kita kena rasa bahawa dakwah ini adalah keperluan saya. Dakwah adalah keperluan saya, kepentingan saya. Satu orang yang buat usaha dakwah, satu orang yang buat usaha dakwah, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan tarbiyah dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan baiki diri dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan usaha yang dia buat tadi asbab untuk datangnya agama dalam kehidupan dia. Jadi perkara ni dia kena buat dengan yakin bahawa bila dia buat usaha dakwah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnakan agama dalam hidupnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Di sini wa man ahsanu, istifham di sinilah istifham inkari. Dan hasil daripada istifham inkari adalah takkid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi penuh penekanan di sini, penuh kesungguhan. Siapakah lebih baik perkataannya? Dan ulama-ulama mufassir telah mentafsirkan bahawa qaul di sini bermaksud amal. Yakni wa man ahsanu qaulan bermakna wa man ahsanu dinan. Siapakah yang lebih baik agamanya? Maknanya tidak ada orang yang lebih sempurna agamanya, yang lebih elok agamanya, yang lebih cantik agamanya daripada seseorang yang da'a ila Allah wa amila salihan, yang menghimpunkan dalam diri dia dua perkara. Pertama, dia menyeru manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia melakukan amal soleh dalam kehidupan dia. Inilah orang yang sempurna keislaman dia. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kesempurnaan agama tidak kita kena menjalankan kerja dakwah. Dan dengan perantaraan usaha dakwah tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan datangkan hakikat iman, akan datangkan kesempurnaan agama dalam diri kita. Dan supaya hakikat iman tadi kekal, kesempurnaan agama tadi kekal dalam diri kita, kita tidak boleh tinggalkan usaha dakwah. Berterusan lagi dan lagi. Berterusan kita kena libatkan, kita kena usaha keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya iman dan agama yang ada dalam diri kita sentiasa meningkat, sentiasa bertambah dan kekal dalam diri kita tuan-tuan mulia. Apabila kita usaha dakwah ditinggalkan, maka agama akan berkurangan, iman kita akan mula lemah. Jadi kita kena faham tuan-tuan yang mulia, bahawa usaha dakwah adalah keperluan kita, perkara yang penting bagi diri kita. Sebagaimana seorang tu makan, satu orang anggap makanan sebagai keperluan dia, kepentingan dia, maka dia akan makan setiap hari. Dan bila dia tidak makan, dia mula akan rasa kelemahan datang dalam diri dia. Dia tak minum air, dia rasa dahaga. Dia tak makan, dia rasa badan dia rasa lemah.